Skincare ni hanya dapat merawat masalah di lapisan atas kulit. Pakai skincare mahal-mahal, kena pakai toner lah, serum lah, beratus-ratus ringgit. Tapi kulit tetap kusam, berjeragat dan naik breakout. Pernah tak korang rasa macam ni? Ramai sebenarnya yang sangka bila pakai skincare tu dia dapat merawat semua masalah kulit. Tapi sebenarnya pada hakikatnya skincare ni hanya dapat merawat masalah di lapisan atas kulit. Jadi sebab tu kita memerlukan rawatan facial untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dari dalam. Dekat Sri Wajah ni kan, kita ada rawatan seperti oxycryo, acne peel dan juga laser untuk membantu merawat masalah kulit korang yang daripada dalam. Bila sel kulit kita ni dah sihat, barulah skincare yang korang pakai tu dapat menyerap dan dapat berfungsi dengan lebih berkesan. So, untuk korang yang dah kecewa dengan skincare, dah pakai pun tapi tak ada memberikan kesan, dah tibalah masanya untuk korang datang ke Sri Wajah dan dapatkan rawatan facial di tempat kami. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa klik link di bio dan set appointment korang di mana-mana cawangan Sri Wajah hari ini untuk kita bantu pulihkan semula kulit korang.